Orang tanya, Syekh, sebab apa Tuhan ni tidak boleh lihat atas muka dunia? Sebab apa? Kes gapo Tuhan ni tak boleh lihat atas dunia? Bagi kita orang-orang awal. Kes gapo tak boleh tengok. Dia ada kes tu. Dah. Sebab gapo tak boleh lihat Tuhan? Sebab apa? Kes apa? Jadilah mana tak boleh lihat tu. Tu. Nombor satu, dia ada 10 bahasa. Tak boleh tengok Tuhan atas dunia. Bagi kita orang ni. Dia ada 10 perkara. Ada pun ibarat gitu deh. Kah? Atas sikit lagi. Atas lagi? Ada pun menjawab. Dan ada pun. Ibarat. Situlah. Bawah tak ada juga ibarat. Bagi tiap-tiap yang dipandang. Ayat Prehan ni. Kita tu salah ketun. Tu dia takut silap. Ya ibarat tu. Misalnya. Ada pun ibarat tu. Royak tu. Ya. Tu. Nu tu deh. Ibarat tu. Berkata bagi tiap-tiap yang di tu. Tiap-tiap yang dipandai itu iaitu dari kerana membuka sir. Tu. Bimbang ilmu Tuhan ni kan? Tu. Bimbang. Jadi pandai itu iaitu daripada membuka sir rahsia yang wajib menyebabkan dia tu orang tanya tu tak tahu. Takut gitulah. Dia tu tak erti dia tu jahil gini. Tu. Tu kena cari ahli lah. Orang ni siapa kodok pada Tuhan. Tak rusia gini hati dia ni. Kalau kita royak dia tak ada di sini dia tak ada ilmu gini menyebab dia tu orang ni takut jadi gitu. Dia kata mereka itu pula bermula segala hati. Bermula kata Saupiah segala hati-hati tu. Rusia hati tu. Orang yang telah suci daripada dosa. Tu dia. Orang ni tu kelih lah. Dia ni orang tidak belah mana ko, orang luar setara mana ko. Bokot dia tu tahu nak saja nak tahu je. Tak usah wika pula dia. Mono. Jadi tahu kata orang ilmu Tuhan. Royak gapo pun. Bimbang gitu. Tu dia. Belah suci itu tepat menanai. Tu membuka sir. Tu dia. Orang telah suci tepat menanai. Artinya tu. Daripada dosa tanah seolah dalam dada dia tu lah. Ibarat tepat menanai, bombing hati dia tu. Menanai segala rahsia tu. Orang tak lupa dengan muraqabah. Orang tak lupa dengan musyahadah. Boleh lah. Dasar dia, arti dia jaga. Tu dia. Dia kira dia jaga, tak lala banyak lah. Itulah orang jaga amanah Allah. Hati dalam hati dia tu, tak lupa belah mana dengan si dia tu. Kita ni banyak lupa. Kepada hamba hak tadi. Maka isyarat dengan ibarat tu daripada si tu khianat lah. Kita duk buka gedung-gedung Rusia gini. Seolah kita tu khianat. Orang munuh ndak di batin. Khianat bahasa Allah Taala itu tidak kasih ia Allah bagi segala orang yang khianat. Dia pura-pura nak tahu saja ya. Tu dia pandai khianat.
Ni dia tak tahulah kuano. Perhati molek lah. Kalau orang tanya Rusia gapo-gapo pun. Karena bahasanya kalau pekerja ayah zauki tu. Nemak dan bala tu mustahil dapat dengan hakikatnya. Perkara zuk tu. Mustahil lah. Dengan segala ibarat-ibarat tu. Duk wajak gini-gini tu. Moga tu kadang-kadang dusta. Bagi dia tu. Dia nak tahu gitu-gitu ya. Maka mau bawa demikian itu kepada engkau. Kalau boleh beritahu. Ya. Punuhlah. Janganlah. Sebab tu dia suruh pilih juga. Sama-sama duduk. Kira belajar. Apa. Lain daripada tu kita tahu. Gua pelik kat dia. Mula kosik. Kenapa kak jaga gitulah. Tarah dia kata-kata sama kita ni. Maka dari kerana ketidakadaan bercerai antara segala maklumat, beritahu kepada orang tu. Kerana inilah menjawab. Tu suka dengan amalan supaya orang lain tahu. Tu so. Tersudut gaduh tahulah dengan amalan-amalan. Ya. Kalau kita dalam belajar tak apalah. Ya kita tu sekadar nak tahu tu. Supaya dia cerita dengan amalan ni begini. Nah, dia tak aja gapo-gapo ya. Sekadar nak tahu kok orang lah. Tak susah lah. Dan ibarat daripada tiap-tiap jadi pandai. Menyebabkan bagi tiap-tiap ia tahu itu jahil. Nak tahu tu dia jahil. Orang ahli kama orang ya di sisinya si orang yes penuh. Kena halusi, kena pakat jaga tu. Dia ada qadar dia lah. Kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Bermula jawab itu di atas qadar ya. Atas kelas-kelas. Ni kelas fiqh. Ni kelas sulding. Ni kelas orang tasawuf. Tilik atas. Orang fiqh. Ya jauh fiqh ya lah. Pasal ada orang dia lah gitu-gitu. Dia lah kau sulding lah tasawuf. Aku cara dia. Nasbah ya. Dia kena sama belajar tak apa. Bertanya sebab apa sifat. Tuhan kita ni bersifat dengan akidah sebab gapo. Dia tak tahu. Mula serabut tahu kan dia. Sebab apa Tuhan kita ni bersifat dengan akidah sebab gapo. Hati yang nak tahu je pakar tu. Bagi tak Allah. Tu dia. Apa mana dalil kata Tuhan ni bersifat dengan akidah. Dia nak tahu pakar dia ujung dia lah. Orang belajar lah apa. Tu dia kata dia sini Syekh Junaid bermula jawab tu di atas tiap qadar ialah dia tanya gitu. Tidak atas qadar yang ditanyanya. Dah. Orang tanya Syekh, sebab apa Tuhan ni tidak boleh lihat atas muka dunia? Sebab apa? Kisah apa Tuhan ni tak boleh lihat atas dunia? Bagi kita orang-orang awal. Kisah apa tak boleh tengok? Dia ada kisah tu. Sebab gapo tak boleh lihat tu sebab apa? Kisah apa? Jadilah mana tak boleh lihat tu. Nombor satu, dia ada 10 bahasa tak boleh tengok tu atas dunia. Bagi kita orang ni
Tu dia ada 10 perkara. Pertama, Allah Ta'ala jadi dunia ni tempat sekeru. Tempat skala seteru-teru. Tu. Ya. Jadi mana boleh tempat seteru, tempat hak duduk puai geger balah dengan dunia ni. Tu dia. Pak puak pasik gini. Dah. Tu ada hikmat dia tu. Nah. Tak boleh lihat tu Yang kedua, bahasa dunia ni membeki hambanya jikalau zahir ya Allah bagi kamu nescaya batallah kelebihannya mukminnya. Tu dia. Batallah sekalian kelebihan orang mukminnya. Lah bak yakin pun dia boleh tengok seolah gitulah. Jadi tak ada kelebihannya. Jadi hak tak boleh lihat ni hak lebihnya seolah gitu. Tu yakin gitu. Kalau tidak sama, kayak kita lihat dengan tak lihat. Kalau sama, hak tak boleh lihat dengan hak lihat. Tak sama. Tu. Muka orang tak lihat tu lah orang hak lebih. Tu dia. Jadi dengan mata email tu. Ketiga, kasih di atas hak raib itu lebih afdal daripada kasih hak nyata. Nampak? Tu ingat tu pada raib lebih afdal daripada hak nyata. Tu. Bahkan empatnya sebab tak boleh lihat Allah Ta'ala tu dengan mata ni. Bahasa dunia ni tempat sangat-sangat jahat. Kalau kita nak lihat tu benda belia. Maka tidak ada lah munasabah. Tu dia. Tu. Dia tak boleh lihat tu kita orang jahil ni. Tu tak bukul. Bahaya kelimanya rasa dunia ni tempat kehidupan. Jikalau makhluk tu lihat. Tu. Akan dia tidak adalah istirahat mereka itu daripada kehidupannya. Kalau boleh lihat lah setara mana lah tu. Berarti dia tidak menyusah lah boleh lihat tu dah. Pakai dah gigi apa? Tak menyusah lah dia. Dengan dunia dia. Gapo lagi. Tu benda comel. Dah nak jadi gila tu. Tu dia. Tu dia jadi susuk tu. Ya kena dijadikan dia dengan mata hati. Tidak dijadi dengan mata kepala dak. Dengan mata suai tu lah. Tapi kena basuh molek lah. Dah dipotik suai tu. Ajar wiri, ajar sebut, ajar segala-gala tu. InsyaAllah tu akan buka. Tu dia. Yang benda ni dengan mata hati. Yang ketujuh. Tidak lebih segala amalnya hak zahir. Jika ada kalah hamba bagi hamba. Tak lebih hak zahir. Dah lebih hak batin. Supaya kita ni. Lebih dah hak batin. Yakin sungguh martabat gini-gini. Yang ke-8 tak melia orang ni pada akhirat. Tak melia lah di akhirat dah, iaitu nyata dah di dunia ni. Tu kata dia. Ya ke-9.
Diperoleh lazat. Tu dia. Lazatnya, rindunya pada hak gaib ni, lebih pada hak tak gaib ni. Tu dia. Dia ke-10, ditegah akan dia kerana rahmat pada segala hambanya. Tu dia. Dah, sesok gaib ni lah. Hak tak itu ni lah. Jadi menambah kepala gaib ni lah. Ya, berkata mahasa sepunaka, sirak sepunaka. Dah, ala barzah. Subuh tu. Ya. Jadi bagi orang hak tu hai buka lah. Dah, nak cari jalan sangat lah. Ni, tu kelebihannya. Ya. Nombor 2. Yang kedua. Yang kedua? Yang kedua daripada nombor 1 tu deh. Yang kedua, bahasa dunia ni tepat membeki segala hamba. Jikalau zahir, nyata bagi kafir, nescaya batallah kelebihan mukminnya. Tu dia. Tak ada raja mukmin. Alah, dia boleh lihat dah kan? Nah, ada lah kelebihan dia. Dia jadi lebih dia tu kerana tak boleh lihat. Tu dia. Kata syekhnya, Sopi telah ditanya setengah ulama daripada suatu, tidak menjawab ia. Maka katanya, ia bertanya, tidakkah engkau ni ketahui? Tu dia. Yang orang warung ni. Ditanya setengah daripada ulama. Tanya Tok Guru suatu, tidak menjawab ia. Ulama tu. Maka katanya, ia bertanya, tidakkah kamu tahu? Bahasanya, hisih bahasanya Rasulullah telah bersabda, bahawa siapa orang tanya daripada ilmu, maka dibunyikan nescaya dikamkan Allah Ta'ala daripada hari kiamat esok. Tu Tuhan kata, Tuhan king. Pada hari kiamat dengar daripada api neraka. Tak orang tanya ni, hukum-hukum gini-gini. Tak tahu ke? Tu dia. Tu dia. Esok kena garing, kena gini-gini daripada api neraka. Bagi orang hak mustahak, orang hak nak buat amal, tu kan kira lah. Tu dia. Ada tak saya kaya. Aku jadi sana. Jadi pun. Hanya hehehe. Kita duduk sehari-hari ni hak lebihnya muraqabah. Hari 3 pun muraqabah. Kena kita kita aku ni banyaknya rasa. Aku ni duduk sesari adakah hamba Tuhan. Tu dia lebihnya. Aku ni hamba Tuhan ko. Tu makna muraqabah. Aku ni banyak ko dosa. Tu dia. Ada setengah golongan orang musyahadah. Pandailah di mata hati ni. Makna musyahadah. Benar. Tulis di mata potik hati tu. Tulis mana? Tuhan lah terbih atas tiap gerak-geri dia. Tak gerak dah dia tu. Tu dia. Boleh sesuatu pun lebih pada duk zikir dapat ni. Kelebihannya fadilat dia ni. Leh molek okey. Banyaknya rasa. Aku ni hamba Allah ko hamba gapo hitam molek. Musyahadah leh molek dengan mata hati ni. Kelih mana? Tuhan lah tarbih. Dah kita duk baca Rabbil Alamin. Molek lah. Rabbil Alamin Tuhan ya tarbih. Sekali alam. Tuhan tarbih di kita ni. Juga kita ko, dia kita ko. Dia lah tarbih. Itu dia. Tu sebab mogolnya. Bagi orang nak buat amal tilik gitulah. Dia kata Nabi Isa alaihi salam. Bagi segala sahabatnya dengan sebenar-benar katanya Nabi Isa baginya kamu. Janganlah kamu tinggi ke
mutiara di dalam. Tu. Batal leher babi. Oh, baru ni. Jangan kamu gantung. Jangan kamu tambak lah. Jangan kamu ikat. Mutiara di dalam segala batal leher babi. Gitu dia. Allah ilmu hikmat tadi. Bandingnya tu. Mata molek gini-gini lah. Tapi untuk nak tak ditekuk babi. Ilmu hak pelik itu lah. Katanya Nabi Isa ni. Boleh balik tu? Boleh balik. Dia kata Isa alaihi salam. Nabi Isa lah. Bagi segala sahabatnya. Dengan sebenar-benar katanya Nabi Isa bagi kamu. Janganlah kamu tu. Gantung ke mutiara di dalam batal leher babi. Tak sih. Kita benda-benda ilmu hukama benda-benda hikmat lah boleh. Seumpama tu kita kau tak tahu. Supaya nak kau mata saat ni. Pas tamat tekuk babi pula. Kau tak tahu. Kau tak erti tu. Tak erti ni lah. Tu dia. Tu apa kita? Ibarat gitulah. Jadi tak ada faedah lah. Agak apa mata-mata. Tu apa kita tambah di leher babi. Tu bandingnya dia. Dan di dalam khabar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu datang. Jangan kamu ajar akan hikmah ilmu ni. Lain daripada ahlinya. Tu dia. Dia tak ajar ngaji, tak ajar kamu dah salah ajar. Mono. Ajar pun dia tak terima. Jadi buat mudah-mudah. Buat pesenda-senda. Jangan ajar dia kata. Jangan datang hikmah. Kecuali selain daripada ahlinya. Maka tanyalah kami akan dia. Janganlah kamu tegah akan dia bagi ahlinya. Tu. Jangan. Ahli kita nak mengaji, nak buat amal, jangan tegah. Ajarlah dia. Tu tanyalah kamu akan dia. Mudah-mudahan dia buat tu pakar kita boleh faedahnya. Wirid gani belah ni, wirid gani belah ni. Mudah-mudahan gitulah. Tak boleh banyak pun, boleh sekadar-sekadar rok. Jangan agak kelik lepadung. Nyanyi. Apa jadi hari ni? Tak dibatal leher babi tu.